Baru ni di radio ada orang tanya, dia kata, Ustaz, apa pandangan Ustaz orang jual tahlil pada bulan Ramadan? Mana ni jual tahlil ni, berarti satu arwah RM5 ke, satu arwah RM10 ke? Ini dulu orang rajin buat, sekarang dah tukar sikit lah. Sini surau ni tak buat macam tu kot. Pakai arwah juga? Tak ada Dia dulu dia satu arwah RM5. Maknanya kita tahlilkan dia, doakan dia masuk syurga. Senang betul, RM5 dia masuk syurga. Dulu tuan-tuan. Sekarang tak buat dah. Sekarang ni orang suruh letak je nama arwah tu, kemudian kita bacakan tahlil, kita doakan, mudah-mudahan Allah makbulkan, masuk syurga dia. Jadi yang di bawah tu kira sedekah, bukan soal tahlil tadi, untuk aktiviti surau tu sunnah. Jadi dulu ni memang kita buat tahlil, berapa nama, berapa harga, begitu. Tapi sekarang dia besar mengaji pun dah rajin dah, dia berubah sikit lah ya? Dia bagus sikit. Cuma sehingga ada lagi yang tak berubah, setengah-setengah tempat masih lagi dia nak baca semua nama. Dia ingat malaikat ni bengap macam dia juga. Tak, nak bagi tahu ni tuan-tuan, ni bukan yang tukang baca tu yang bengap, yang suruh baca tu yang bengap. Faham? Faham tak faham? Bukan kasar tak, pasal tak faham-faham tu. Letih dah bercakap dah. Kita niat tu, niat itu telah diambil kira. Bukan nak tunggu baca-baca. Sulaiman bin Abu kena 100 orang malam tu, tak mengah imam. Belum tahlil lagi, last sekali orang yang ke 101 imam. Imam lagi kena. Tak, saya tak ada apa seteru dengan imam tuan-tuan, tak ada kena-mena. Tak, nak bagi tahu kita ni, cukuplah kita dah tulis nama, niatkan. Dan dia dah bagi tahu malam ni kita akan bacakan niat hajat daripada Encik Sulaiman lorong 4, Encik Abu lorong 2, Encik Kamis lorong 6. Macam itu, sudahlah. Tahu dah niat kita, Allah kira dah. Yang penting orang yang nak buat tahlil tu datang. Ini dia sibuk mengantar je, dia tak datang. Lepas tu saya tanya orang, ada baca tak nama bapak aku tadi? Bapak dia kalau boleh turun malam tu, dia turun duku kepala dia. Tak, ni betul sikit lah. Kita ni tuan-tuan, tarawih canggih dah kan, tarawih melimpah. Saya dipahamkan tadi sampai orang perempuan terlepas soft jadi imam pula. Tukar sikit lah ya? Tak, nak